Hari ni kita ada satu MacBook Pro. So yang ni jenis yang ada touch bar and dia ada masalah tak boleh on. So kita kena check kenapa. First kita kena pakai device ni untuk tengok banyak power yang masuk. Untuk ni kita just kena cocok je. So dari device ni boleh nampak power yang masuk tu 20 volt and dia punya ampere tu dia naik sampai 0.5. Tapi MacBook ni tetap tak boleh on. So kita kena check kenapa. Dan kita buka dia punya casing belakang. Dari sini je boleh tahu customer ni jenis yang langsung tak jaga dia punya MacBook. Penuh habuk dalam MacBook dia ni. Ni garanti dia tak pernah servis langsung MacBook dia lepas dia beli. Disebabkan aku nak kena check dia punya MacBook, so aku bersihkan supaya at least senang untuk aku nak pegang. So ni aku just cocok balik power supply and then aku akan pakai thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So ikutkan komponen yang panas tu komponen yang rosak lah. And terus jumpa. So kalau ikutkan ada satu kawasan yang panas dekat situ. And yang panas tu dia punya chip. So kalau kita zoom sikit, ni chip yang panas tu. And then aku keluarkan dia punya board untuk tengok bahagian belakang. Even dekat bahagian belakang ni pun penuh dengan habuk. So kalau customer ni tanya macam mana MacBook dia boleh rosak, inilah dia punya sebab. So basically daripada komponen yang panas tadi, aku inject power dekat circuit dia untuk tengok betul ke tak chip tu yang rosak. And bila aku inject power, aku tengok rupa-rupanya bukan chip tu yang panas. Actually ada benda bahagian belakang dia yang panas. So korang boleh nampak daripada mikroskop ni, yang benda yang panas tu actually dia punya capacitor. Bila capacitor ni short, dia buatkan satu circuit tu jadi short. Disebabkan chip tu tadi yang control circuit ni, tu yang buatkan chip tu nampak panas. Tapi sebenarnya capacitor ni yang rosak. So untuk ni just kena cabut kapasitor yang rosak tu and gantikan dengan yang baru. Lepas dah ganti dengan yang baru, baru kita boleh test balik tengok okey ke tak. Okey, dah siap pasang kapasitor yang baru. Tapi sebelum aku pasang balik dia punya board ni, aku nak bersihkan dulu board ni sebab terlalu banyak sangat habuk yang ada dekat board dia ni. And untuk thermal paste dia pun aku gantikan dengan yang baru sebab definitely dia tak pernah tukar thermal paste daripada dia beli. So thermal paste ni pun dah keras. Alright, aku dah siap pasang semua lepas aku dah bersihkan everything tadi. So now aku akan test. Cocok balik device ni. Ikutkan voltage sama je macam tadi, dia naik sampai ke 20 volt. Yang paling penting sekali dia punya ampere tu. So kalau korang perasan dia dah naik sampai ke 0.7 and dah boleh on. Ni yang paling penting.